Okey, jom kita kupas satu soalan penting untuk setiap pemimpin. Pernah tak terfikir cara anda beri arahan tu sebenarnya membantu atau menyusahkan tim? Sebab pengaruh seorang pemimpin bukan pada apa yang dia cakap, tapi macam mana dia susun ayatnya. Menurut buku NLP at Work, bahasa kita ni boleh bercakap terus ke minda separa sedar tau. Jadi, bila kita sedar tentang bahasa kita, ada 3 cara kita boleh jadi pemimpin yang lebih baik. Jom kita tengok alat yang pertama, guna arahan yang membina. Maksudnya, bagi arahan yang positif dan fokus pada tindakan. Daripada suruh jangan buat sesuatu, beritahu apa yang patut dibuat. Sebabnya, minda kita perlukan sasaran yang jelas untuk diikuti, bukan halangan. Okey, alat kedua. Yang ni pasal buka pintu, bukan bina tembok. Daripada paksa tim ikut cara kita, cuba ajak mereka bincang dengan soalan terbuka. Cara ni, tim akan rasa lebih dihargai dan kurang rasa nak melawan. Dan yang terakhir, ni mungkin yang paling penting. Fikirkan semula makna komunikasi yang berkesan. Ingat, maksud sebenar mesej kita bukan pada niat kita, tapi pada kesannya kepada tim. Jadi, kalau tim anda nampak buntu, jangan salahkan mereka dulu. Mungkin puncanya pada arahan kita. Cuba cek, arahan kita tu jelas tak, tenang tak, atau sebenarnya langsung tak membantu. Matlamatnya, kita nak beralih dari sekadar bercakap kepada memimpin secara strategik dengan kata-kata. Sebab akhirnya, kejayaan tim bukan terletak pada niat, tapi pada cara penyampaian anda.